Assalamualaikum Alisha. Alisha nampak tengah risau je. Kenapa Alisha? Waalaikumsalam Ustazah. Alisha tengah risau ni. Esok ada exam. Alisha dah belajar tapi tetap rasa takut. Alisha, selain daripada berusaha, apa lagi yang Alisha boleh buat apabila Alisha rasa risau? Berdoa kepada Allah kan Ustazah? Ya, berdoa tu sangat penting dalam kehidupan kita. Apabila kita berdoa, kita menunjukkan bahawa kita hanyalah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berdoa, Allah akan tolong kita kan Ustazah? Ya Alisha, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang bermaksud, berdoalah kepada aku nescaya aku perkenankan bagi kamu. Dan daripada ayat ni kita boleh faham bahawa doa ialah penghubung antara kita dengan Allah. Apabila kita berdoa kepada Allah, hati kita akan tenang dan yakin dan percaya bahawa urusan hidup kita ni hanyalah di bawah kuasa Allah. Oh, Alisha faham sekarang ni Ustazah. Berdoa bukan sahaja masa susah, masa senang pun kita kena berdoa kan Ustazah? Ya, pandai Alisha. Kita digalakkan berdoa setiap masa tahu supaya supaya kita bersyukur, tanda kita berharap dan memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa juga boleh menjauhkan kita dari sifat sombong sebab kita sedar hanya Allah yang Maha berkuasa. Subhanallah, besarnya kepentingan berdoa Ustazah. Sebab ini Alisha nak berdoa sebelum belajar dan selepas solat lah Ustazah. Alhamdulillah, ingat pesan Ustazah. Doa tu, bila kita berdoa, hidup kita akan jadi lebih diberkati dan akan jadi tenang. Ingat lagi satu tahu, itu doa dia ada senjata bagi orang mukmin. Terima kasih Ustazah, doa punya kunci untuk tenang dan berjaya. Okey, sama-sama Alisha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Doa tanda kita sayang Allah. Dengan berdoa, Allah akan perkenankan permintaan kita. Ajar kita supaya bersih dan suci serta rajin berusaha dan tak mudah putus asa. Jom kita berdoa setiap hari.